Assalamualaikum. Saya Nur Suhaiza binti Yusof akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk simulasi online bersempena baru-baru ini saya membuat satu projek jualan iaitu Popiah Chip. Okey. Slide yang pertama iaitu Google Trend. Kat sini saya membuat pembandingan antara Popiah Chip dan juga Potato Chip. Kalau tengok di sini, potato chip lebih digemari ataupun lebih banyaklah peminat berbanding Popiah Chip. Okey, dekat sini pula yang peminat dia lebih merujuk kepada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Okey, untuk yang seterusnya analisis SWOT. Okey, bagi strain pula kerenyahan, rasa dan unik. Tekstur dia rangup dan pelbagai perisa yang menarik boleh didapati. Yang kedua, bahan berkualiti dan homemade. Okey, bahan yang kami guna ini homemade pula. Bahan yang kami guna ni berkualiti. Tiada macam bahan terlalu pengawet, bahan pengawet terlalu banyak, dan juga seterusnya harga berpatutan. Lebih mampu milik. Kami akan macam mana? Kami menjual harga yang lebih berpatutan kepada golongan-golongan seperti student, pekerja yang macam mana? Pekerja yang boleh membelilah kami punya produk. Seterusnya permintaan tinggi. Okey, witness pula jangka hayat terhad. Macam produk kami ni dia daripada Popiah Chip. Bila kita tak jaga, tak tutup dengan rapat, dia akan lemah. Yang seterusnya persaingan sengit. Macam tadilah potato chip lebih meningkatlah daripada Popiah Chip. Sebab tu dia persaingan dia sengit. Dan juga Popiah Chip ni dah ramai orang buat. Lepas tu ketergantungan pada bahan mentah. Kadang kalau macam stok yang kami pakai, Popiah yang kami selalu pakai tu tak ada stok, kami terpaksalah pakai kulit Popiah yang lain. Seterusnya kesedaran jenama masih rendah. Macam kami punya produk tak ada nama lagi. Macam produk kami jenama tak terlalu tinggi lagi. Jadi orang nak kenal kami punya produk susahlah. So permintaan tu tak terlalu tinggi. Yang seterusnya opportunities. Trend makanan viral. Yang kedua penghasilan perisa baru. Macam kami ada settle egg. Selalunya orang makan cheese, nestem kan. Tapi kami tambah satu lagi perisa iaitu settle egg. Pasaran online dan penghantaran dan juga kerjasama dengan kedai dan kafe. Yang terakhir, trade. Perubahan harga bahan mentah, isu kualiti dan kesegaran dan juga kebergantungan pada trend. Okay, next. Unique selling point. Yang pertama, kerenyahan premium. Popiah Chip ini lebih rangup dan tidak mudah lemau. Memberikan pengalaman makan yang memuaskan setiap kali. Macam saya kata tadi, kalau kita tak jaga dia dengan kita tak tutup dengan rapat, dia akan lemah. Kalau kita selalu tutup dengan rapat, dia tak lemah. Sebelum saya jual kepada pelanggan, saya akan sealkan dulu di bahagian penutup sebelum saya hantaran. Apabila sampai kat customer, produk tu tak lemah lah. Yang kedua iaitu perisa unik dan variasi. Ditawarkan dengan pelbagai perisa seperti cheese leleh, pedas, berapi, BBQ smoke dan settle egg. Macam saya, produk saya ada 3 saja, nestem, cheese dan juga settle egg. Bahan berkualiti dan homemade, pembungkusan eksklusif dan mudah dibawa. Yang kelima, harga berpatutan dan bernilai. Okey, bagi ciri-ciri produk pula, tekstur yang rangup dan kering. Produk saya tak terlalu minyak dan sebelum saya nak jual, saya nak bungkus, saya pastikan produk tu dia kering. Senang untuk saya nak campurkan dengan perisa. Yang kedua, pelbagai perisa menarik. Macam saya cakap tadi, ada cheese, nestem dan juga cheese nestem dengan settle egg. Dia ada pelbagai perisa. Yang seterusnya dibuat daripada kulit Popiah yang berkualiti. 4, pembungkusan yang kedap udara. Yang kelima, sesuai sebagai kudapan harian. Okey, yang ni sesuai lah untuk macam bila kita nak sambil study ke kan, atau tengok TV, kita boleh sambil makan. So dia tak macam makanan ringan lah untuk semua golongan.
Okey, yang ni pula business model Canva. Saya ada customer segment. Customer segment iaitu remaja dewasa yang gemar snack ringan, peminat makanan pedas dan berperisai unik, golongan bekerja dan juga pemilik kedai. Customer relationship, respon pantas melalui social media dan WhatsApp. Promosi dan disediakan untuk pelanggan setia. Berinteraksi dengan pelanggan melalui konteks media sosial. Basic channel pula e-commerce dan media sosial. Value proposition, bahan berkualiti, harga berpatutan dan juga mudah didapati secara online ataupun offline. Kreatif pula iaitu pembuatan dan pemprosesan profil chip, pemasaran dan promosi media sosial, pengurusan tempahan dan penghantaran. Key resources, bahan mentah berkualiti, peralatan untuk pengeluaran, tenaga kerja untuk pembuatan dan pemasaran dan juga platform digital untuk jualan dan promosi. Key partner pula kos bahan mentah, kos penghantaran dan juga platform e-commerce. Kos struktur, kami pakai kos bahan mentah dan pembungkusan. Kos tenaga kerja dan pengeluaran, iaitu kami tak ada tenaga kerja, saya aja yang bekerja dia. Jadi, kos tu dapat kat saya seorang je. Seterusnya, kos pemasaran dan iklan, kos penghantaran dan logistik. Revenue stream, jualan runcit secara langsung kepada pelanggan dan juga jualan melalui platform social media. Okey, yang ni kaedah photoshoot saya dari segi flat lay, front and back ataupun dari tepi ataupun belakang. Okey, untuk copywriting pula saya ada teaser, soft sell dengan hard sell. Okey, yang ni Facebook saya. Nama Facebook saya iaitu Chips Crunchy by Suhaiza. Kalau daripada kategori Facebook pula, saya akan menyediakan food dan food dengan drink lah. Yang sebelah sini saya punya description, maklumat perniagaan, apa-apa detail yang customer nak contact ke atau nak pick up barang ke apa semua ada kat sini lah. Okey. Seterusnya yang ni Instagram saya. Kalau nak yang mana customer nak order melalui Instagram, boleh cari IG Instagram saya, Nur Suhaiza. Lepas tu ini saya ada post beberapa maklumat lah tentang produk saya dekat Instagram. Customer boleh tengok dan tengoklah apa yang saya jual dan dia boleh tahu berapa pisau yang saya jual, macam mana rupa saya punya produk. Okey, yang ni pula carta ahli close sale saya. Okey, yang ni contoh dia. Di mana saya sebelum customer saya membuat proses pembayaran, customer DM saya dan dialah dengan dia macam mana dia nak beli apa, dia nak pisau apa, pembayaran melalui apa semua tu lah. Okey, yang ni pembayaran yang saya dapat lah daripada customer saya. Semuanya dah total 12 balang yang saya terima lah untuk order profil chip. Okey, yang itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu saja.